Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari Sekolah Menengah Kebangsaan Pelagak ingin membentangkan sebuah infografik yang bertajuk Sistem Pencernaan Manusia. Pernahkah anda terfikir bagaimana makanan yang kita makan berubah menjadi tenaga untuk tubuh? Jawapannya ada pada sistem pencernaan manusia. Satu sistem hebat yang bekerja tanpa henti untuk memastikan badan kita mendapat nutrien secukupnya. Segalanya bermula di mulut. Gigi mengunyah makanan menjadi kecil. Sementara air liur yang mengandungi enzim amilase mula memecahkan kanji. Lidah pula membantu menolak makanan ke tekak. Seterusnya, makanan masuk ke dalam esophagus dengan pergerakan otot yang dikenali sebagai peristalsis. Makanan ditolak perlahan-lahan menuju ke perut. Dalam perut, makanan bercampur dengan jus gastrik yang mengandungi asid hidroklorik dan enzim pepsin. Di sinilah protein mula dipecahkan. Makanan yang hancur menjadi cecair separa cair yang dipanggil kimus. Kemudian, kimus bergerak ke usus kecil, tempat utama penyerapan nutrien. Hati menghasilkan hempedu untuk melarutkan lemak. Pankreas pula mengeluarkan enzim untuk memecahkan protein, karbohidrat dan lemak. Dinding usus kecil dipenuhi dengan villi dan mikrovilli yang meningkatkan kawasan penyerapan. Ini bahagian di mana nutrien masuk ke dalam darah. Apa yang tinggal ialah bahan yang tidak dapat dihadam. Usus besar menyerap air dan garam mineral lalu membentuk najis. Bakteria baik di sini juga membantu menghasilkan vitamin K dan vitamin B tertentu. Akhir sekali, sisa makanan yang tidak diperlukan badan simpan dalam rektum sebelum dikeluarkan melalui tubuh. Kesimpulannya, sistem pencernaan ialah satu rangkaian organ yang saling bekerjasama untuk memastikan tubuh kita mendapat tenaga. Jadi, jagalah pemakanan dan amalkan gaya hidup sihat supaya sistem ini dapat berfungsi dengan baik. Sekian sahaja pembentangan daripada kami. Terima kasih kerana telah menonton channel ini.